aku dah boleh agak dah. Mula-mula dia minta Undertaker. Lepas tu dia berjangkit nak tengok manager Undertaker, Paul Bearer ni. Lepas tu dia minta Abu Mayat Undertaker. Sekarang ni dia minta Kane pula. Adik Undertaker. Alright. So, kita tunjuk Kane yang first punya. Okay tak? Jom kita review. Sebelum tu, kalau korang nak beli baju wrestling, tengok dekat beg kuning ataupun yang ada tulis shop now ni. Tekan je, okay? Korang tengok kotak tu. Mengancam kan? Tapi figure dia lagi mengancam, babe. Nampak ni. Cuma slack dia ada kat sini. Mana-mana figure pun untuk Kane yang ni, Ultimate punya edition, slack dia dekat sini. Dia punya cat dekat sini. Okay. So, tapi dia punya yang lain-lain dia semua memang cun. Memang ngam padu. Cantik tu. Nampak ni. Ni brand Mattel Nampak ni tepi dia. Design dia. Cantik. Ini Kane adalah Kane yang apa orang cakap prototype sebab dia pakai apa? Dia punya ni lah. Macam Superman kat belakang ni. Apa nama dia ni. Kan? Nampak ni. Mengancam, babe. Lepas ni korang nak minta siapa pula? Puas hati ke tak puas hati? Cantik lawa kan? Nampak ni. Memang mengancam. So, kalau korang nak tengok figure yang lain yang dekat belakang ni, korang boleh drop korang punya request di ruangan komen. Jangan lupa like, follow and share. Saya Brock Toy. Bye-bye.